kelas. Assalamualaikum dan selamat petang, cikgu. Assalamualaikum dan selamat petang, cikgu. Okay, waalaikumsalam. Jangan duduk lagi. Suara makin lemau. Makin lemau macam lesu, letih. Okay, so tarik nafas. Bos. Okay, depankan tangan. Okay, letak kat sisi. Okay, sekarang duduk. Masih lagi ada yang menguap. Kita berdiri balik. Kita berdiri balik. Tarik nafas lagi. Okay, lepas. Depan tangan. Letak kat sisi. Okay, boleh duduk. Okay. Okay, baik kelas. Petang-petang ni kan, dia mencabar betul kan. Kita kena belajar. Kena duduk depan ni. Berulang-ulang kali belajar kan. Okay. So, untuk hari ni, nampak kan skrin saya? Nampak kan pakaian saya? Kan? Nampak macam lebih handsome daripada hari-hari sebelum ni ke? Masih lebih kan ke kurang? Lebih kan? Lebih kacau daripada sebelum ni. Okay. Sebab apa? Sebab hari ni kita ada satu misi kelas. Misi kita adalah untuk operasi pemindahan elektron. Okay? Alright. So kita dalam hari ni, awak semua ni sekarang ni semua ejen tau. Saya yang paling handsome di hadapan ini, saya dah komander kepada awak semua. Okay? Okay, awak semua ialah ejen. So kalau saya panggil ejen Asyad, Asyad angkat tangan. Saya cikgu. Kalau saya panggil ejen Dila. Dila kena angkat tangan. Dila jangan macam. Okay. Okay. So saya ucapkan selamat datang untuk kelas kita hari ini. Okay. Tapi sebelum tu, saya ada satu video nak tunjuk pada awak semua. Sebelum kita masuk kepada kita punya kelas hari ini, saya nak tunjuk satu video terlebih dahulu. Good morning, agents. Headquarters has a critical mission. HQ has detected 2 highly unstable and reactive agents. Agent Sodium Cut, Arrangement 2.8.1. He has 1 extra valence electron that he wants to discard to become stable. Agent Chlorine Fine, Arrangement 2.8.7. She desperately needs 1 electron to stabilize. They are both unstable. Agent Na wants to give. Agent CL wants to receive. Our main mission today is electron transfer operation. How can we solve the problem of both these agents simultaneously and stabilize them? Okay, tengok. Dah, nampak kan? Nampak? Jelas kan? Faham ke dia cakap bahasa Inggeris tu? Faham kan? Faham kan? Kalau tak faham, saya rasa macam kena jumpa cikgu English minta extra class. Faham je kan? Okay, so siapa nak bagi tahu saya apa yang awak faham daripada video tadi? Ada apa? Okay, ada mission. Very good. Lagi? Yang sebelah sana. Nampak paling lemau. Apa yang awak faham daripada video tadi? Okay, very good. Lagi saya nak dengar. Saya nak dengar berkaitan dengan ejen Na dengan ejen CL tadi tu. Apa boleh ni? Kita dah sampaikan tadi. Ain? Apa yang awak faham? Ejen nak melepaskan ejen CL. Dia kena seimbang. Tadi Aiman kata ejen nak melepaskan. Okey. Okey. Tadi ejen NA dia nak lepaskan. Ejen CL dia nak menerima. Nak lepaskan apa? Nak terima apa? Lepaskan elektron. Tapi tak cakap lagi, saya tak cerita lagi. Saya tak pas lagi apa misi hari ni, saya tak bagi tahu lagi. Okey. So kalau kita tengok tadi kan, awak dah tengok kita ada 2 ejen. Okey, satu ejen Na. Na. Okey. Ejen kedua kita ada ejen CL. Okey. Dalam kimia Na tu apa? Na tu apa? Natrium ataupun sodium. Kalau CL pula? Klorin. Okey. Klorin ni lah. Okey, klorin. Okey, jadi awak dah tengok kita ada masalah tadi ejen tu bagi tahu. Masalah dia ada satu. Dua-dua tu unstable tau. Dua-dua unstable. Tak seimbang. Satu dia nak derma. Dia nak buang jauh-jauh. Satu lagi dia nak terima. Okey? Itu masalah kita sekarang ni. Kita ada satu nak buang, satu nak terima. Kita nak stabilizekan kedua-dua ni. Okey? So misi kita sekarang ni adalah kita nak seimbangkan, kita nak stabilize dua-dua ejen ni tadi. Okey? Boleh? Clear? Masih bersama dengan saya? Masih. Okey, very good. Okey, jadi kita tengok apa objektif kita hari ni kelas. Okey, so hari ni
Okey, di hujung pembelajaran awak akan dapat menjelaskan dengan contoh bagi pembentukan ikatan ion. Okey, tadi kita dah kata derma terima kan? Satu nak buang, satu nak terima. Okey, itu adalah tajuk kita hari ini, iaitu 5.2 ikatan ion. Okey, so kita tengok sikit. Okey, kita punya hasil pembelajaran, ada 4 hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, saya nak awak dapat terangkan pembentukan ikatan ion melalui pemindahan elektron. Nanti kita akan ada sikit kita punya bahan. Okey, yang kedua, awak boleh menulis persamaan setengah bagi pembentukan ion positif dan negatif. Yang ketiga, awak boleh menjelaskan contoh pembentukan ikatan ion dengan betul. Dan yang keempat adalah untuk mendefinisikan ikatan ion sebagai daya tarikan elektrostatik. Okey? Alright. So sekarang nak keluar pula. Okey? Apa benda ni, kelas? Jadual berkala unsur. Okey? So kalau kita ingat kan, kalau awak tengok tadi dalam video tadi, ada Na, ada Cl. Kalau dalam kimia, kita boleh pecahkan unsur, kita boleh susun unsur kepada logam dan bukan logam. So yang mana logam, yang mana bukan logam? Azia betul? Yang mana satu logam? Ni sebelah sini bukan logam. Okay, very good. Hadi, yang mana satu logam? Yang mana satu logam yang belah apa ni? Sebelah sini. Sebelah sini betul? Okay, very good. Okay, so kita dalam jadual berkala unsur, kita ada unsur logam. Okay, basically dia sebenarnya sampai sini lah. Sini and then sini separuh logam. Okay, dan kita juga ada unsur bukan logam. Okay, dan ikatan ion ini dia adalah melibatkan logam dan bukan logam. Okay, boleh? Masih bersama saya? Masih. Okay. Kita tengok Na tadi tu. Okay, Na tadi dia logam ke bukan logam? Logam. Okay, natrium ialah logam. Sekarang ni dia kata tadi dia nak derma kan? So bila dia nak derma, agak-agak kan dia akan jadi ion. Kita tahu kan? Kita akan tahu, kita dah belajar kelas sebelum ni kan? Dia akan jadi ion. Agak-agak dia akan jadi positif ke atau negatif? Positif. Okey, kenapa positif, kelas? Sebab dia derma. Okey, dah ada idea lah kan? Dah ada idea sebab dia derma, jadi dia akan jadi positif kan? Jadi kalau kita tengok kan, okey, yang ni sodium ataupun natrium ni positif lah kan? Sebab dia derma. Kalau tadi kawan dia tadi, ejen lagi satu, ejen Cl, dia derma ke terima? Terima. So agak-agak dia akan ada charge apa? Negatif. Okey, so kalau kita belajar lah, awak dah belajar dengan cikgu fizik awak, kalau positif dengan negatif, apa akan jadi? Dia akan attract. Okey, dia akan tarik to each other. Okey, positif dengan negatif akan ada satu attract antara kedua-dua charge positif dan negatif ni tadi. Okey, clear? Boleh? Boleh kita proceed lagi? Boleh. Okey, so kita akan tertarik. Okey, positif, negatif akan tertarik. Okey, dan ada satu daya yang menarik. Okey, daya apa yang kita nak tengok ni lah. Inilah kita punya apa yang kita nak belajar dalam misi hari ni. Okey, boleh? Okey. Okey. Ni yang tadi kan saya kata positif, negatif. Okey. Ni baru introduction, baru saya perkenalkan. Okey. Sekarang ni saya akan pass kepada awak. Okey. Saya akan bagi setiap orang satu tablet misi. Okey. So apa yang saya nak awak buat untuk tablet misi ni ialah, okey, buku nota awak dekat saya kan. Jadi, awak kena tulis semua benda yang saya cakap hari ni. Satu. Kalau tak cukup boleh minta kawan kumpulan sebelah. Okay dah guys, semua dah dapat? Mana lagi yang belum? Sebelah sini dah, Aiman belum. Kumpulan mana yang lebih tadi? Air lebih? Okay, yang lain dapat dah? Semua dapat dah? Okay, so ini yang tadi kita cerita tadi. Okay, positif. Okay, kelas, mana kelas? Okay, positif, negatif. Okay, akan tertarik antara satu sama lain. Okay, ini kita nak belajar hari ini. Ini yang kita nak tengok dalam ikatan kimia, dalam ikatan ion hari ini. Inilah misi kita hari ini. Okay, kalau awak tengok dalam buku teks, awak akan nampak contoh dia bagi natrium dan fluorine. Okay, tapi saya tak nak guna contoh tu. Saya nak bagi contoh yang awak biasa nampak. Okay, biasa awak nampak garam dapur.
Sekarang dah apa formula kimia dia? Okey, jadi kelas kita hari ni kita akan tengok NaCl punya ikatan ion. Okey, boleh? Boleh. Alright. Okey, sekarang sekarang ni kita ada telur kat depan ni. Dekat depan saya pun ada juga. Okey, dekat depan saya ni ada. Boleh nampak ke? Nampak? Okey. Sekarang ni bila kita nak belajar berkaitan dengan ikatan kimia, kita tak akan cerita keseluruhan elektron yang ada. Okey? Kita akan tengok dia punya electron valence. Okey? Okey, kita akan tengok electron valence. Tapi sebelum kita tengok electron valence, kita kena tahu susunan elektron untuk unsur tersebut, untuk atom tersebut. Okey? Boleh? Okey. So macam saya kata sekarang ni. Okey, contoh yang sekarang dekat tangan kiri saya sekarang ni. Okey? Dua boleh baca kat tengah-tengah ni. Apa simbol unsur ni? Na. Okey? Ini ialah unsur Na. Okey? Tapi untuk electron valence sahaja. Okey, model yang saya bawa ni menunjukkan electron valence sahaja. Okey, kalau kita tengok, kalau kita susunlah kan, okey, susunan elektron untuk sodium, kita akan dapat 2, 8, 1. Okey, so sekarang ni dekat tangan saya ni sebenarnya, okey, yang ni dah cukup 8. Okey, yang ni cukup 8. Tapi ada lebihan 1 dekat tangan sebelah kanan saya ni. Okey, dah tak muat dah. Okey, dah tak boleh kan? Dia tak stabil dah ni. So apa saya nak buat dengan ini? Saya kena derma. Okey, saya kena bagi. I need to do charity. Saya kena buat baik. Okey. So datanglah kawan kita yang ini. Siapa kat sini? Fatimah. Ni unsur apa? Cl. Cl pula first kita kena tahu dia punya susunan elektron. Apa susunan elektron untuk Cl? 2, 8, 7. Betul? 7. Okey. So kita nampak kat sini. Ini terlebih 1. Tak stabil juga. Yang ni kurang 1. Tak stabil juga. Okey. So apa yang kita kena buat? Awak kata kita kena derma. So kalau kita derma, dia akan jadi stabil. Okey. Itu baru idea. Okey, saya tak nak terang lagi. Okey. So apa yang saya kena buat kat sini? Sekarang ni ada 1 kosong kat Cl ni. Okey. Cl ni ada 1 kosong. Tadi natrium ada 1 lebih. So apa saya kena buat? Saya ambil yang lebih natrium tadi tu. Saya letak dekat dalam Cl. Okey. Itu konsep pemindahan elektron dalam ikatan ion secara asasi. Okey. So kita tengok, kita ambil satu tu kita letak. Dua-dua dah stabil. Dua-dua sekarang ada 8 elektron valence. Okey. Itu baru kita tengok dalam bentuk telur. Okey. Sekarang baru kita masuk deep. Kita nak tengok apa itu sebenarnya pembentukan ion, apa itu sebenarnya ikatan ion. Okey. So pembentukan ion kelas. So ion ada 2 jenis. Satu bercas positif, satu lagi bercas negatif. Okey. Yang positif kita panggil sebagai cation. Okey. So, saya nak seorang sukarelawan untuk baca cation ni. Yang jawab, yang tolong baca, saya bagi coklat. Atom logam electron valence. Saya baca kan? Boleh baca. Cation. Atom logam menerima electron valence untuk membentuk ion positif atau cation. So, okey, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, so kita tengok. Cation ialah atom logam. Okey, atom apa? Logam. Kalau saya tulis kat sini oksigen. Logam ke? Okey. Jadi dia boleh membentuk cation tak kalau oksigen? Tak boleh. Okey, cation mesti atom logam yang menderma elektron valence untuk membentuk ion positif. Okey, yang kita panggil sebagai cation. Okey, so kita tengok. Ini cerita tadi tu lah. Okey, natrium. Okey, natrium 281. Okey, satu ni kita release ke sebelah sini. Okey. Maksud kita buang lah. Kita buang, so kita sampai dia jauh-jauh. Okey. So bila kita sampai jauh, ini awak nampaklah gambar raja dia kan? So macam mana agak-agak yang kalau kita tulis dalam bentuk persamaan? Persamaan ion dia. Ada idea tak? Saya cuba bikis. Petang-petang ni kita kena gerakkan kita punya otak. Okey, sebab Na. Dia daripada atom nak jadi ion. Panah Na plus tambah berapa elektron? Satu. Sebab apa satu elektron je?
Sebab dia derma satu elektron saja. Okey, boleh sebelah sana? Sebelah sini boleh? Sebelah tengah boleh? Boleh. Okey. So kita nak buang jauh-jauh. Kita nak derma. Okey, kita nak derma. So kita tak letaklah elektron kat sini. Okey, ni asalnya. Kita nak buang. Pergi jauh-jauh ke sini. So pak jauhlah satu elektron tu dekat sebelah sini. Okey, itu untuk kata. Okay. So bila dia dah dermakan ke sebelah, dia dah buang, okay, dia dah dermakan kepada atom lain, okay, kation akan mencapai susunan elektron duplet atau octet yang stabil. Kalau sekarang kita tengok berapa elektron valence yang baru untuk ion natrium ni? 8. Jadi dia dah mencapai kestabilan octet. Okay, very good. Okay. Next, kita akan tengok kepada pembentukan anion. Saya tekan ini terus angkat tangan kan? Angkat tangan, segitu aja. Okey, Lila. Bukan logam menerima elektron valence untuk membentuk ion negatif atau anion. Okey, very good Lila. Lila boleh ambil Lila. Okey. Tadi kita derma. Sekarang kita terima. Okey. Tadi logam derma. Sekarang bukan logam terima. Okey, so bila bukan logam terima, dia akan membentuk ion negatif yang kita panggil sebagai anion. Okey, so kita tengok kat sini Cl. Tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 je elektron valence. Datanglah satu elektron entah dari mana. Tadi kita nampak lah kan? Sekarang ni tak nampak daripada mana kan? Okey, gains an electron. Okey, so bila dia gains an electron, elektron satu tu dia akan memenuhi satu tempat kosong dekat petala elektron valence tadi. Okey, petala terhujung tadi tu. Okey, tuan-tuan nampak kat sini. Yang lain semua warna merah. Yang ni je warna hijau. Okey, boleh? So sekarang ni macam mana dia punya persamaan ion? Cl. Macam mana? Cl tambah satu elektron. Panah. Yes. Negatif. Apa negatif? Yes, betul je dalam buku saya. Okay, very good. Okay, so tadi kan kita derma. Kita campaklah ke belakang. Sekarang kita terima. Kita ambil, kita letak dengan kat mana yang terima tadi. Okay, so Cl tambah elektron, gains an electron. Okay, terima elektron. Okay, dia akan menghasilkan ion klorin Cl minus. Okay, sama juga macam cerita kata yang tadi. Okay, bila dia derma, okay, yang ni bukan derma. Bila dia terima elektron valence, anion akan mencapai susunan octet dan duplet yang stabil. Okay, boleh? Okay. Sekarang baru kita nak tengok apa tu sebenarnya ikatan ion. Okay, seorang, siapa nak tolong baca? Okay, Felicia. Pembentukan ion. Cation dan anion yang berlainan charge tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik yang kuat. Daya ini disebut sebagai ikatan ion. Okay, very good. Thank you, Felicia. Ciklet. Okay, tadi kita dah tengok. Okay, kita dah tengok satu derma, satu terima. Okay, bila satu derma, satu terima, satu positif, satu negatif. Okay, satu positif, satu negatif. Positif dan negatif dia akan attract to each other. Dia akan tertarik antara satu sama lain. Okay, dan bila dia tertarik ada satu daya tarikan tu. Okay, daya tarikan tu lah yang kita panggil sebagai daya tarikan elektrostatik. Okay, dan daya tarikan elektrostatik yang kuat tu lah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikatan ion. Okay, so sekarang saya nak dua orang sukarela untuk ke hadapan. Dua orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Ceklat, masih ada ceklat. Jangan risau, banyak lagi ceklat saya. Okay. Saya sini saya. Boleh. Okay, saya pegang ni saya. Okay, yang perempuan, wakil perempuan. Okay, Jessley. Jessley sebelah sini, Jessley. Okay. Cuba awak tengok. Okay, apa kawan awak tengah pegang sekarang ni? Susunan elektron. Okay. Apa kita ada susunan? Susunan elektron dalam atom lah. Okay. Yang pertama, saya lupa nak tulis. Okay. Yang pertama kita ada natrium. Okay, kita ada natrium. Yang kedua, kita ada Cl. Macam mana saya tahu yang tu natrium?
Macam mana saya tahu yang ni Chloe? Okey, seorang saya nak seorang kat tangan jawab. Okey, Ain. Okey, tengok susunan. Okey, kita tengok susunan. Okey, Ain nanti datang ambil coklat Ain. Okey. Untuk natrium kita ada 2 8 1. Okey. Yang ini pula kita ada 2 8 7. Okey, jadi kita tahulah yang itu natrium, yang ini klorin. Okey, sekarang ni dua-dua tak stabil. Macam kita bincang daripada awal tadi. Tak habis-habis tak stabil. Tapi bila nak stabil kan. So kita kena buat. Tengok. Yang ini, okey, yang petala paling luas sebelah sana nampak? Okey, kalau tak nampak saya kena berpusing 360 saya. Okey. Sebelah sana balik. Pergi sebelah sana balik. Okey. So ada satu ni. Okey. So satu inilah yang kita akan dermakan. Okey. Natrium akan dermakan. Okey, akan dermakan dan dia akan masuk ke sebelah sini dekat bahagian Cl. Okey. Boleh? Boleh. Jadi bila dia dah dermakan sekarang, okey, bila dia dah dermakan sekarang, yang ini dah tak adalah. Petala paling luar ni dah tak adalah. Okey. Tapi dia akan ada charge untuk setiap atom tersebut. Okey. Bila atom dah ada charge, dia dah tak panggil atom lagi dah. Dia panggil apa? Ion. Dia panggil ion. Okey. So bila dah ada ion tu dah ada charge, awak jangan lupa. Awak wajib letak kurungan macam ni. Saya pegang saya. Jom lambat. Okey. Yang sebelah sini pun sama. Okey, Jess pegang Jess. Sebelah sini boleh Jess. Okey. Dah ada kurungan. Okey. Yang saya tertinggal sekarang. Saya tertinggal apa? Charge. Okey. Jadi charge dia ada di sebelah sini. Satu positif sebab dia derma. Sebelah sini akan ada satu negatif sebab dia derma. Okey, boleh? Boleh. Okey, bagi tepuk tangan untuk kawan kita betul. Okey. Coklat lagi tu. Coklat untuk Saib. Coklat untuk Jess. Minum air dah? Coklat untuk air. Okey. Alright. So sekarang kita dah faham kan? Kita tengok saya tunjuk dengan ion je lah. Kalau balance nanti kita tengok minggu depan Okey. So sekarang dah ulang-ulang tadi derma terima. Sekarang kita nak buat aktiviti berkumpulan pula. Okey. So sekarang saya nak 7 kumpulan. Satu kumpulan 5 orang sahaja. Awak nak saya tentukan ke awak nak pilih sendiri? Okey, pilih sendiri. Okey, gerak cepat. Saya nak 5 orang cepat. Kumpulan mana dah 5 orang? Okey, sebelah sana dah ada 5. Yang ni 1, 2, 3 dengan 4, 5 awak. 1, 2. Sebelah sana ada? Yang girls ada? Okey. Awak boleh masuk. Ini dah ada 5 Macam mana ni? Satu lagi. Okey, 5. Yang ni dah cukup 5. Boys? Cukup 5. Dah cukup 5. Boys ni dah cukup 5. Yang ni 4 orang. Yang ni 3 orang. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, cukup 7. Okey, ada 7 kumpulan. Okey. So sekarang saya nak awak hantar ketua kumpulan untuk datang ke depan. Okey. Okey, so setiap kumpulan sekarang ni dekat tangan saya ni ada misi untuk 7 kumpulan. Okey. Kita ada Alpha, kita ada Bravo, kita ada Charlie, Delta, Echo, Foxtrot dan juga Tango. Okey. Dalam ni ada misi awak. Okey. So secara rawak. Charlie. Okey, awak nak Charlie. Sira nak? Alpha. Ni? Apa? Tahu kan Delta. Nak biru. Oh, dah habis. Ada kumpulan belum ambil lagi? Awak rupanya. Okey. Kumpulan Echo. Okey. Okey dah. Okey, belum lagi. Okey, belum lagi. Sekarang kelas, pandang saya kelas. Kelas pandang saya. Kelas. Okey. Hantar penolong ketua pula datang ke depan. Okey. Ketua penolong boleh ambil satu kelas maju. Okey, satu kelas maju. Satu kelas maju. Satu kelas maju. Okey. Satu kertas maju. Okey. Sekarang saya nak ketua dah, penolong dah. Saya nak bendahari kumpulan datang depan pula. Okey. Pilih satu marker pen. Okey, awak. Awak. Okey, awak.
misi sekarang ni, saya bagi awak masa 2 minit untuk awak selesaikan misi yang awak dapat. Okey? Sekarang jam 5:02 minit, 5:04 minit, misi awak masih dah selesai. Okey? Ada. Settle. Nak makan ke? Tu dia tu dia dulu. Kalau ada soalan boleh angkat tangan, saya datang. Adik jawab ya, lepas ni saya panggil kumpulan ketua untuk bentang jawapan. Sebelum buat voice boleh. Kumpulan Zira boleh. Kalau Farhan boleh, Farhan daripada mana Farhan? Bilik kaunseling ke? Kan? Okey, kita ada 1 minit lagi. Sama kumpulan peluang untuk suka ya. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, hands up everybody. Angkat tangan ke atas semua. Okey, saya tak nak hadiah menulis sini. Okey, seorang kita tentukan masa. Okey, semua angkat tangan. Okey. Aiman macam kena tangkap polis sekarang tangan macam tu. Okey, tangan. Okey, sekarang saya nak pilih satu kumpulan yang bertuah untuk bentangkan soalan pertama yang awak dapat. Okey, soalan kedua dan soalan ketiga awak boleh tulis dalam buku latihan awak. Saya nak awak bentang soalan pertama sahaja, okey? Kumpulan yang bertuah ialah sabar Okey, baik. Kumpulan wakil Eko boleh bentangkan soalan pertama dan jawapan. Okey, kelas pandang sini. Okey. Okey, Eko sini Eko. Soalan pertama saya. Satu soalan. Okay. Soalan 1, lukis susunan elektron bagi ejen natrium dan juga ejen oksigen. Jadi susunan elektron untuk ejen natrium ialah 2.8.